So jadinya bila Rafizi kata kita macam Sri Lanka daripada dulu, maksudnya memang dia tak reti apa dan dia tak belajar apa. Dia boleh dulu tak reti. Dulu aku pembangkang, aku bodoh, aku nak kritik Najib je. Kan aku bagi situasi. Oh, sekarang aku dah dalam kerajaan. Aku perlu tahu perkara yang betul. Dia dalam kerajaan, Rafizi buat polisi IMF sama macam Anwar Ibrahim. Cumanya mereka tidak setuju daripada segi bagaimana nak melaksanakannya, tapi dari segi framework tu dia orang setuju. Dua-dua setuju. Lepas tu Rafizi dah terpelanting. Dia tak reflect balik. Masa aku jadi Menteri Ekonomi tu, okey, macam mana? Kan kau duduk baca buku ke ataupun ini kau pergi borak dengan kawan kau yang dekat IMF. Sebab Rafizi ada beritahu kawan dia ada orang Melayu kerja IMF. Okey, saya masih ingat lagi, saya dengar Olivia masih ingat lagi kita cakap tak ada hala tuju ekonomi. Berapa lama dah masih tak ada hala tuju ekonomi dan hala tuju ekonomi Rafizi sebenarnya. Rafizi yang prepare hala tuju ekonomi. Diorang pergi buat grand punya kerangka. Mula-mula dia naratif ekonomi madani. Pada awalnya dia keluarkan. Lepas dia kata naratif tu masuk dia apa dan dia tukar kepada kerangka. Okay, and then lepas tu antara satu Rafizi Ramli punya grand plan untuk ekonomi kita ialah buat data center sebanyak mana yang boleh. So kita cakap ketika itu Rafizi data center sebanyak mana yang boleh, dia tidak akan jadi catalyst untuk membangunkan ekonomi kita. Ada banyak sebab. Satu daripadanya kita tidak mempunyai sumber yang mencukupi. Contoh sumber apa tak mencukupi saudara-saudari, satu daripadanya ialah elektrisiti. Keduanya adalah air. Betul. Nak buka data center tu, dia memerlukan air satu hari tu, lebih kurang 30,000, 40,000 orang pakai air tu, dan diorang perlukan air tu dan kita tak mencukupi benda tu. Itu adalah punca kenapa banyak data center sekarang yang kononnya bakal menjadi catalyst kita punya ekonomi punya movement, yang mana Rafizi pergi buat benda ni, akhirnya tak dapat dibuat. Dan terpaksa ditangguhkan sebab salah satu daripadanya adalah masalah air. Okey, kita dah bercakap pasal masalah air dan dia orang tak boleh buat. Right? Dia tak boleh buat. And then lepas tu dia punya punca sekarang, bila you don't have enough water, you cannot have data center. Faham tak? No water, no data center. No water, no data center. Water hilek, data center so hilek. Ada satu lagi idea. Elektrik tak cukup. Ya. Elektrik tak cukup. Dan Umar Al-Fatih kata kat Johor tu apa? Kau tak baca ke berapa banyak kat Johor tu kena tangguh? Kau baca tak? Kau baca tak? Sebab tu aku cakap otak ni kena pakai lebih sikit guys. Kau first of all kau kena makan Crispy Minda. Lepas tu kau kena minum moringa. Tak apa, dia Umar Al-Fatih ni hari ni mungkin dia stres sebab semalam dia tak dapat pergi pesta air kan. So dia okay. And then lepas tu bagi dia peluang. Atau Syahid tanya kan, dia punya suara dah berubah tak? Memang suara saya macam tak okey. Dia tak okey hari ni suara. Saya pun terkejut tengok suara dengar suara dia. Semalam balik daripada Kelang, kita pergi makan, saya muntah. Muntah teruk sangat sampai saya rasa teruk sangat hilang kan.